Hai semua, berjumpa lagi kita di channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Dia. Pada hari ini, kita hendak belajar tentang kata sendi nama. Sebelum kita memulakan latihan, mari kita buat ulang kaji tentang apa itu kata sendi nama. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya ya. Apa itu kata sendi nama? Kata sendi nama ialah merupakan kata depan kepada kata nama. Kata sendi bertugas sebagai kata yang merangkaikan fasa nama dengan kata-kata atau fasa-fasa yang lain. Kata sendi memerlukan fasa nama untuk membentuk fasa sendi supaya dapat bertugas sebagai predikat ayat. Berikut merupakan contoh-contoh kata sendi, iaitu di, dari, daripada, ke, kepada, terhadap, oleh. Murid-murid, latihan kita yang pertama, pasar raya itu akan dibuka apa hari Sabtu? A. Di, B. Dari, C. Pada, D. Ke. Jawapan yang paling tepat ialah C. Pada. Pasar raya itu akan dibuka pada hari Sabtu. Pada digunakan untuk masa. Cikgu Nadiah menerima hadiah Farzana. A. Daripada, B. Dari, C. Ke, D. Kepada. Jawapan yang paling tepat ialah A. Daripada. Daripada digunakan untuk orang, perbandingan, asal kejadian, benda abstrak, pertentangan dan untuk menunjukkan keanggotaan. Cikgu Nadiah menerima hadiah daripada Farzana. Ketiga, sambutan hari jadi itu diadakan apa hotel? A. Ke, B. Dari, C. Pada, D. Di. Jawapan yang paling sesuai ialah D. D digunakan untuk tempat. D dieja terpisah daripada kata nama atau fasa nama yang mengikutinya. Sambutan hari jadi itu diadakan di hotel. Keempat, Puan Zara pergi tempat kosong, pasar, menaiki kereta. A. Kepada, B. Ke, C. Dari, D. Di. Jawapan yang paling sesuai ialah ke. Puan Zara pergi ke pasar menaiki kereta. Ke digunakan untuk tempat, masa dan benda konkret yang tidak bernyawa. Nasi lemak yang terhidang di atas meja itu dimasak tempat kosong nenek. A. Kepada, B. Oleh, C. Terhadap, D. Ke. Jawapan yang sesuai ialah B. Oleh. Oleh digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di dan ter.
Kalau kita lihat, terdapat kata kerja pasif dimasak. Jadi dimasak oleh nenek. Nasi lemak yang terhidang di atas meja itu dimasak oleh nenek. 6. Puan Halimah baru pulang. Tempat kosong. Pejabat. A. Daripada. B. Dari. C. Kepada. D. Pada. Jawapan yang sesuai ialah B. Dari. Dari digunakan untuk tempat, arah atau masa. Puan Halimah baru pulang dari pejabat. 7. Encik Haziq membeli biji benih. Tempat kosong. Menanam sayur. A. Untuk. B. Terhadap. C. Ke. D. Dari. Jawapan yang sesuai ialah A. Untuk. Encik Haziq membeli biji benih untuk menanam sayur. 8. Adik lebih tinggi. Tempat kosong. Abang. A. Ke. B. Pada. C. Daripada. D. Dari. Jawapan yang tepat ialah C. Daripada. Daripada digunakan untuk orang, perbandingan, asal kejadian, benda abstrak, pertentangan dan untuk menunjukkan keanggotaan. Di sini daripada digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara adik dan abang. Jadi adik lebih tinggi daripada abang. 9. Ayah Nasrul bekerja. Tempat kosong. Kuala Lumpur. A. Ke. B. Di. C. Pada. D. Dari. Jawapan yang tepat ialah B. Di. Menunjukkan tempat. Ayah Nasrul bekerja di Kuala Lumpur. 10. Murid melintas jalan. Tempat kosong menggunakan jejantas. A. Dari. B. Di. C. Dengan. D. Untuk. Jawapan yang sesuai ialah C. Dengan. Dengan digunakan untuk menyatakan maksud bersama-sama atau serta, bandingan setara, keterangan cara dan penggunaan sesuatu sebagai alat. Di sini, dengan ini digunakan untuk keterangan cara. Murid melintas jalan dengan cara menggunakan jejantas. 11. Buku tulis itu ada. Tempat kosong. Atas meja. A. Dari. B. Di. C. Ke. D. Pada. Jawapan yang sesuai ialah B. Di. Digunakan untuk tempat. Buku tulis itu ada di atas meja. 12. Farah sedang membaca buku. Tempat kosong dalam bilik. A. Ke. B. Daripada. C. Pada. D. Di. Untuk soalan ini juga yang paling sesuai ialah D. Menunjukkan tempat. Farah sedang membaca buku di dalam bilik. 13.
13. Hanim menyimpan gunting yang tajam itu. Tempat kosong. Tempat yang selamat. A. Ke. B. Di. C. Pada. D. Dari. Jawapan yang sesuai ialah B. D. Hanim menyimpan gunting yang tajam itu di tempat yang selamat. 14. Pak Mail bekerja di kebun dari pagi hingga tempat kosong petang. A. Ke. B. Kepada. C. D. D. Pada. Jawapan yang paling tepat ialah A. Ke. Menunjukkan tempat, masa dan benda konkret yang tidak bernyawa. Pak Mail bekerja di kebun dari pagi hingga ke petang. 15. Harga kain sutera itu lebih mahal. Tempat kosong. Kain kapas. A. Dari. B. Pada. C. Daripada. D. Ke. Jawapan yang paling tepat ialah C. Daripada. Untuk menunjukkan perbandingan. Harga kain sutera itu lebih mahal daripada kain kapas. Okey murid-murid, jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Dia ya. Bye.